Dia kata, you nak apa lagi? Semua tongkat sudah dapat. Semuanya boleh sapu, sudah sapu. Kepala otak engkau. Tongkat kepala bapak kau. Aku harap kau adalah bukan seorang Muslim sebab because if you are not Muslim, I can say that, oh you are ignorant, that's fine. Kita bercakap mengenai zakat yang dibayar oleh orang Islam melalui amil, appointed lembaga zakat Selangor yang telah disalahgunakan. That 200 over million is not my money. Okay? Tetapi adalah duit untuk asnaf. Kepala otak engkau itu tongkat. Itu bukan duit kerajaan, you motherfucker. You are really a piece of shit. Duit zakat tu, rakyat yang bayar. Dia orang yang tukang-tukang kutip ni, Celaka menjadi manusia. kutip ni ada commission ke? Dia bukan kutip bang. Dia orang disperse melalui NGO. Oh, maknanya memang betul-betul salah guna lah ni. Aduh. Yang duit haji tu, Cik Fakarudin ni, dia menunaikan haji tahun 2022. Kes ni dah lama 2022 dengan pakej haji 450,000. Tapi bila dipersoalkan duit tu daripada mana, takkanlah daripada duit PBSB kan, sebab PBSB tu company dia asyik rugi. So sekarang ni daripada mana dia orang dapat duit 450,000 untuk menunaikan haji. Husband and wife RM459,990. Maknanya zakat ni, dia ada duit, dia salurkan kepada NGO ni, Ikram. untuk NGO ni salurkan kepada yang memerlukan lah. LZS belanja Maknanya bersama. zakat ni pun terlibat jugalah sebab apa? Korang takkan tak ada system of control. Ya, betul. Sistem kontrol maknanya kau kenalah audit setiap duit ni sampai orang tu boleh gunakan untuk benda yang bukan sepatutnya. Okay? Kau nak marah aku cakap, if I use the word motherfucker, you want to get angry, you go and get angry lah. You think I give a shit? Korang dapat tabung amanah zakat tahun 2018 10 juta. 2019 11 juta. 2020 69 juta. 2021 119 juta. 2022 141 juta. 2023 190 juta. 2024 227 juta. Ada orang buat bisnes dengan duit zakat ni. Ini bukan tongkat Ni makan duit haram. Apa haram jadah? Kau cakap duit tu duit tongkat. Ini duit kewajipan umat Islam. Bayar zakat.